Bila dia jadi pemimpin ni, alhamdulillah lah dia tak lupa, dia mudah balik. Semua pelajar ni kira macam sangat dekat dengan Tok Wan. Tok Wan ni seorang yang dia tak cakap dulu, dia buat dulu kerja tu. Lepas tu nanti mesti ada hasil dia. Beliau menjaga kebajikan masyarakat. Tak kira Melayu, Cina, India, apa sekali bangsa pun. Masyarakat orang asli juga berpeluang memiliki tanah bergerak di bawah pengurusan untuk orang asli yang ditubuh oleh MB sekarang lah. Di Pahang ni bila kita sebut, kita rasa bangga lah sebab dapat hidup dengan harmoni. Pahang dah macam shift gear, naik terus lately. Saya sebagai anak jati Pahang menghargai dan juga kata orang banggalah ada seorang pemimpin yang turun mendengar rintihan rakyat sekarang ini.